Tahun lepas ada gencatan senjata antara Hizbul dengan orang Bempers. Jadi adakah orang Bempers dah betul gencatan senjata? Tidak. Orang Bempers duk masuk lagi dekat selatan Lubnan, duk buat serangan setiap hari dekat Lubnan. Tadi pun ada serangan. Orang Bempers serang sebuah kereta. 2 hari lepas orang Bempers buat lebih pada 20 serangan udara dekat Lubnan. Jadi adakah orang Bempers nak buat benda yang sama dekat Gaza? Orang Bempers memang tak boleh percaya. Tak boleh percaya. Terumpah tak boleh percaya. Dia cakap baik-baik, terumpah apa semua, tapi yang ni lebih pada syaitan. Syaitan dekat sini, terumpah atas syaitan. Syaitan belajar daripada terumpah. Jadi sebab tu sekarang ni terumpah dia nak apa? Dia just nak berjuang serah senjata. Kenapa dia nak berjuang serah senjata dan terowong? Sebab ada gas di Laut Gaza, ada gas. Dia nak ambil gas, dia nak kontrol kawasan yang ada gas apa semua di Gaza. Lepas tu dia nak buat seperti Lubnan. Setiap hari drone buat serangan dekat Gaza. Jet buat serangan sikit-sikit, macam-macam dekat Lubnan. Jadi dia nak kontrol. Bila dibuat macam tu, dikira kontrol. So berjuang insya-Allah tidak akan menyerah kepada orang Bempers ataupun kepada terumpah. Assalamualaikum.